Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Right, so untuk video kali ketiga untuk pembangunan asas permainan digital kita, bahagian yang ketiga ni kita akan cover bahagian pemarkahan, yang mana markah ni kita letak dia pada satu objek. Player perlu langgar suatu objek tu dan markah akan bertambah, dan kita boleh generalizekan lah. Kalau dia langgar objek ni, markah banyak ni, dia langgar objek yang kedua, markah yang berbeza, right? Dan indikator untuk menentukan markah itu bertambah adalah melalui paparan antarmuka, user interface. Yang itu yang kita cover siap-siap pada video yang kedua. Cuma kali ini kita akan lakukan juga, cuma dengan penerangan yang lebih minimal, right? Sebelum kita mulakan, saya rasa lebih elok kalau kita organize dengan lebih teratur pada game objek di hierarchy ni, sebab banyak sangat objek yang repetition. Kalau kita tengok tile semua ni adalah under kategori environment. So oleh itu saya mencadangkan untuk kita right click, create empty dan bagi nama environment. Environment, dan sebelum itu kita reset dulu ada punya transform dia. Right click dekat tulisan transform ni pun, right, and then ambil reset ataupun you boleh left click dekat titik 3 di sini dan ambil reset. So dengan ini dia lebih senang lah. Kalau kita nak cari apa-apa, memang dia ada dekat tengah-tengah 3D workspace kat scene dan kita boleh select semua tile, drag dia as a child kepada environment. So ini bermakna kalau kita tutup game object environment ni, segala environment, segala yang berada di dalam environment ni akan hilang lah. Untuk lebih mudah kita nak organize, kita boleh collapse dia. Dia lebih teratur, dia lebih minimalis di paparan untuk kita sebagai editor. Dan seterusnya kita boleh right click kat environment, pergi dekat 3D object, dan kali ni saya nak gunakan sphere sebagai objek yang untuk markah tu. You boleh gunakan objek lain, you boleh download ataupun create sendiri daripada Blender, seperti bintang ke, coin ke dan sebagainya, untuk markah. Tapi cuma kali ni kita as a demo ni, tutorial ni, saya akan menggunakan sphere sahajalah, basic shape sahaja, right? So di sini saya gunakan saya letak pada posisi yang mana di antara tile, waktu player dia nak ambil, dia kena lompat. So itu akan menentukan cabaran dia lah. Dan seeloknya bagilah nama elok. Nama yang ini mungkin objek ni adalah, I don't know, maybe kalau you nak buat game hide and seek ke, ataupun hide and seek kalau nak mencari buah-buahan tempatan, maybe so mungkin objek ni adalah anggur, contohlah ini objek anggur. Kemudian kalau you duplicate, ini adalah objek durian, dan sebagainya lah. Tapi sebelum tu saya rasa elok kita delete dulu satu. Kita buat satu dulu sebab kita nak kena pasang skrip. Nanti leceh pula nak kena tambah berulang kali. So kita buat satu master yang dah ada skrip semua, and then baru kita duplicate. Alright, so di sini kita memerlukan skrip, dua skrip sekurang-kurangnya untuk kita menghasilkan menambah fungsi untuk score. Yang mana skrip yang kita akan gunakan adalah pickup points dan juga score manager. Alright, so saya drag dulu. Saya akan gunakan skrip yang dah sedia ada untuk memudahkan urusan, dan mungkin saya akan terang sedikit lah berkenaan dengan apa fungsi skrip tu. Right, dan fungsi skrip score manager, saya start dulu dengan score manager. Untuk score manager ni, sekejap saya buka dulu kali ni gunakan Visual Studio untuk lebih mudah untuk difahami. Dan sebelum itu, sambil kita menunggu dia dibuka, boleh right click dan create empty lagi sekali. Kali ini bagi nama underscore manager. Underscore manager ni lebih sama macam function pada video yang kedua tu, untuk memudahkan kita letak skrip yang tak ada terikat dengan mana-mana objek, tapi dia cuba nak panggil objek lain lah. Dia cuba nak control objek lain. So di sini sebelum tu saya dan underscore manager ni, I think kita boleh drag siap-siap lah skrip script score manager. Script score manager ni kali ni dia ada public static score manager instance, right? Maknanya kita declare dia sebagai public static instance, dan kita menggunakan text
Mesh Pro untuk kita masukkan text yang skor markah nanti, dan by default markah skor tu adalah 0 dan setiap kali kita langgar satu objek tu, dan setiap kali kita langgar satu objek, yang ini pada skrip lain kejap saya tutup dulu I think lebih elok kalau saya buka dua-dua skrip tu dulu siap-siap. Okay, dengan pickup point, right? Actually dia start dengan pickup point punya skrip Pickup point punya skrip ni kita akan attach pada sphere tu, dan apabila sphere tu dia dilanggar ataupun melanggar ataupun terlanggar objek yang bertag dengan nama player, okay? So sesuatu akan berlaku, iaitu dia akan cuba nak akses score manager, script score manager ni, dan untuk dia tambah point value, okay? Point value kat sini, markah ni, point value by default kita letak salah satu so nanti boleh ubah lah, kalau anggur 1 markah, durian 5 markah, langsat 11 markah dan sebagainya, kita boleh ubah di sini. Tak perlu ubah manual sebab ini kita dah set as public, dan objek yang attach dengan script ni dia akan hilang, okay? Dia akan destroy. So maknanya script pickup point dia akan cuba panggil score manager punya script. Score manager punya script yang ni kita privatekan dia. Maknanya bila kita dah masuk dalam Unity, kita tak nampak lah score ni, okay? By default dia adalah 0 dan dia akan bertambah dan akan ditambah oleh script pickup point ni, okay? Faham Maknanya script pickup point ni macam mana dia aktif, dia berlanggar dengan objek yang ada tag nama player, which is player kita lah kan. Kalau kita gerak, kita langgar game objek yang ada script ni, dia akan cuba tambah satu, dia tak kisahlah markah, dia akan cuba tambah value pada score manager di sini. Dan score manager di sini pula dia intact, dia connected dengan text punya UI yang ada pada paparan skrin hadapan user akan nampak nantilah, okey. Okey, so dekat underscore manager kita tambah dulu siap-siap dekat underscore manager kita tambah siap-siap score manager, dan di sini perlunya ada UI, user interface, okey. Sebelum tu dekat anggur ni, okay, dekat anggur ni kita tarik siap-siap pickup point tu ke bawah dia, ni tarik kat bawah ni, okay, dan kita set lah value dia 1 contoh. Kalau untuk anggur ni, kalau nak set markah dia berapa banyak, terpulang okay, sebelum itu kita kena ada user interface, okay, boleh right click, pergi dekat UI, okay, dan seeloknya style saya akan ambil canvas image lah, okay. Saya akan ambil image untuk pertama kali, dia akan automatically Unity akan tambah canvas dan juga event system. Dan macam biasa masuk 2D, kita tekan nombor 2 ataupun tekan 2D di sini, double click dekat canvas, okay. Image ni kita nak susun nak susun, terpulang lah you nak buat macam mana style, okay. Turun macam ni, okay. Tarik hujung, okay. Sambil edit di sini kita boleh tengok lah dekat paparan dekat game ni kan macam mana rupa kan, ataupun kalau nak anjak dia sedikit macam ni, okay. Yang ni saya buat simple saja, okay. Dan di dalam image ni saya nak letak text Mesh Pro. Jangan letak text saya rasa dah tak ada text Unity version sekarang dia dah hilangkan text, dia letak text Mesh Pro sebagai text. Dan macam biasa auto size boleh letak 200 siap-siap, okey. Warna hitam dan sebagainya lah, terpulang lah. So di sini saya akan gunakan score, S-C-O-R-E, score. Saya kecilkan. Saya edit tu, saya tengok sambil saya edit di atas, saya tengok di bawah tu mungkin image ni saya nak tarik besar sikit. Tarik besar sikit. Okey, dan di sini pun mungkin kena adjust sikit. Okey, score ni kalau boleh zoom kita zoom je, tak ada masalah Yang ini pun kita tarik bocor dia. Dan nak senang saya duplicate lah saya duplicate kali kedua. Okey. Dan ini adalah markahnya. Yang ini boleh letak kosong siap-siap. Boleh letak kosong siap-siap. Ataupun kalau markah dia maybe kalau dalam 2 angka kita boleh letak kosong-kosong.
Okey, tak 00. Kalau 3 angka maknanya 000 lah. Okay, 000. So maknanya user interface dia kena cantik sikit lah kan. Yang kosong ni, putih ni kena tarik lebih sikit lah, supaya dia tak adalah janggal sangat. Dia macam nak terkeluar daripada user interface dia. So di sinilah developer perlu decide dari awal. So yang ini tarik siap-siap. Okey, yang kosong-kosong ni nanti dia akan hilang, jangan risau. Kat sinilah dia akan berubah nanti ni. Yang ini markah ni So maybe kalau nak rename mungkin lah, boleh lah underscore markah ke score ke apa ke, right? Dan kembali ke 2D, ataupun kalau nak ni you boleh try play dulu. Okay, maximum. Okay, pastikan user UI tu nampak okey, comel So kalau tak okey maknanya kena ubah balik lah sikit Dan so kalau macam tu dah, macam tadi tu dah okey. Alright, so kita pergi ke underscore manager ni. Score text ni kan kena tarik tu. So kita tarik yang text yang markah tadi tu ke sini. Okay, kita tarik ke sini. Dan anggur ni jangan lupa dekat sphere collider. Okay, anggur ni sphere collider ni kena is trigger ni kena on. Kalau you tak tekan on ni, player dia tak boleh nak langgar macam biasalah kan. So kalau ini, kalau saya tekan ni nampak dia kosong-kosong kan kat situ kan. So kalau sejalan selanggar tu, nampak markah dia dah jadi 1. Okey, markah dia jadi 1. Cuma kalau rasa macam tak best lah kosong-kosong nak letak, nak biarkan dia hilang sahaja, tak ada masalah. Okey, delete sahaja. Okey, delete dan biasalah ada macam-macam keluar. Dan kalau kita tekan play, okey, nampak dia kosong kat situ, nanti dia naiklah markah 1. Okey, dan seterusnya dengan ini maknanya kita dah boleh letaklah markah untuk 2 lagi tu. Untuk 2 lagi. So di sini boleh duplicate, shift D, kita tarik di sini mungkin durian. Okey, durian ni nak letak berapa markah? Durian ni ada kata nak letak 5 markah. Ataupun 2 markah. Okay, 2 markah. Okay, kena tekan enter. Kalau tak tekan enter dia tak jadi. Okey, kemudian duplicate lagi. Yang ini apa dia nak letak? Langsat. Tekan enter. Okey, untuk langsat mungkin 3 markah lah. Okey, durian berapa markah? 2 markah. Anggur 1 markah. Durian 2 markah, langsat 3 markah. So total akan jadi 6 markah. So kalau kita tekan play, kita tengok kat sini kena langgar ni. 1 markah. Okey, 2 markah, 2 campur 1 jadi 3. Okey, yang langsat depan tu kan 3 markah kita dah set. Kalau kita ambil ni dia jadi 6. So begitulah untuk caranya lah. Okay. Dan saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Okay, untuk markah sahaja. Untuk video yang seterusnya kita akan buat untuk satu objek di sini untuk tukar scene ke level yang kedua. Alright. So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.